dah tahun 2026 masih lagi ada yang buat simpanan di Aranu. Nampak pelik kan? Tapi itu yang terjadi. Tengok statement ni. Dia mencari mana yang boleh bagi upah lebih rendah. Tapi tahu tak sebenarnya Aranum adalah tempat pinjam emas. Bukan tempat simpan emas. Sebab tu bila kita nak menabung emas ni, dia ada dua kaedah lah. Satu, yang mana kita ready untuk simpan sendiri. Yang kedua, kita cari platform yang boleh bantu untuk simpankan. Saya juga bermula asalnya tak nak simpan sendiri. So saya menggunakan akaun emas Get Public Gold untuk saya jadikan platform tabungan emas saya. Tapi semakin lama bertambah ilmu, kita faham emas terbaik adalah emas fizikal di tangan. Jadi at the end, kena juga pegang fizikal. Jadi bagi kes yang dah pegang emas fizikal tapi takut juga nak simpan kat rumah, dan solution dia bukan cari Aranum tapi carilah peti simpanan emas, iaitu safe deposit box. Kalau dekat KL ni kita ada Menara Public Gold yang mana kita ada public safe. Kita boleh park kita punya emas dekat situ dengan yuran yang sangat minimum dan kita boleh jalani hidup harian dengan lebih tenang sebab emas kita pun dah secure dalam safe deposit box.